Imret, What up Baman? buat apa ni Baman? Baman ni sekarang ni tengah tukar 2 biji iPhone 15 Pro Max lagi dan juga 13 Pro. So sekarang ni aku tengah habis bersihkan gam seal kiri kanan ni semua supaya nanti gam yang kita akan masukkan tu ada, orang kata tak loose lah, dia lekat lah. Tak ada latar tanggal lah skrin Betul, dia. tak ada tanggal skrin dia. So Ni nak lekatkan bateri ni dia. nak bateri lah, ni settle lah. Dia settle. Yang ini 13 Pro dah siap diagnose apa semua. Tinggal nak buat stress test ni. Sekejap, korang boleh tengok lah sini. Guys, lepas diagnose dia akan naik use macam ni Betul. Dia akan naik use dan juga ada battery health tak pakai. Ada. Boleh tengok kat situ. Mana bateri dia tu, bateri dia tengok bateri. Ni guys, battery health dia jadi 100% balik Memang mantap lah guys. So guys, untuk korang yang mana belum grab 35 capacity ni, pergi grab sekarang guys. Yang mana bateri cepat habis. Sampai bila guys nak kena tahan cas pun sehari 4, 5, 6 kali guys. Grab sekarang guys, yang mana dah terjual sebanyak 7,000 unit lebih dekat TikTok Shop. Dan juga platform lagi satu tak termasuk yang walk-in kedai. Review pun dah banyak MKF. Alhamdulillah guys. Okay. So guys, ini 15 Pro Max. 15 Pro Max ni kita tengah pasang. Yang ni kita tengah testing lah. So yang mana nak walk-in kedai pun boleh. Yang mana jauh tu boleh grab dekat Beg Kuning ataupun platform lagi satu. Betul tak Beg? Betul. Okay guys, tunggu apa lagi, ada free shipping, ada diskaun, korang terus check out. Okay, Betul. ada masalah phone, laptop, PC, iPad, tablet, phone Android pun kita buat juga MDM. Betul. Apa-apa terus Roger. Cari anak kita, Roger anak kita. Ciao.